Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kat belakang saya ni ada masuk sebiji Honda City GMC. Honda City GMC ni Honda yang paling kerap lah masuk kat bengkel kita. Kalau macam Honda ni dia kerap masuk sebab masalah gearbox lah. So apa masalah dia? Kebiasaannya masalah dia berpunca pada steel belt lah. Dia punya mileage dalam 150,000 lah. Dia kiranya kalau macam 150,000 tu kita dah boleh check lah dia punya condition seatbelt dia. Seatbelt ada yang tahan lama, tapi tengok cara pembawakan jugalah. Jadi Honda ni datang, dia mengambil langkah pencegahan untuk upgrade seatbelt. Apa kelebihan kita upgrade seatbelt? Kelebihan dia, seatbelt yang lama dengan yang upgrade ni, yang upgrade dia lebih tebal lah berbanding yang lama. Dia punya ketahanan dia, orang cakap tahan lah, lebih lama lah jangka hayat dia. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang di luar sana, kalau ada rasa macam nak checking kereta, checking gearbox, kalau macam nak upgrade seatbelt, boleh datang ke bengkel kami, Transmatic Automotive, Seksyen Belah Shah Alam. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Jangan lupa follow kami punya page Mechanic Transmission.